Ini monster laut yang sebenar. Nama ikan ni Fangtus. Dia duduk jauh bawah laut sampai 5,000 meter dalam. Kat sana bukan gelap biasa. Dia gelap yang langsung tak ada cahaya. Dan ini paling seram. Walaupun dia kecil je, lebih kurang 15 cm, dia ada gigi panjang, tajam macam vampire. Gigi dia sampai tak muat dalam mulut. Sebab tu dia ada slot khas dalam kepala untuk simpan gigi dia sendiri. Dalam dunia dia bukan pemburu aktif. Dia lebih kepada predator tunggu peluang. Dia akan duduk diam, hampir tak bergerak. Makanan dia biasanya ikan kecil, udang kecil dan sotong kecil yang sesat lalu dekat kawasan dia. Mata dia kecil, hampir tak guna. Sebab bawah laut tu memang tak ada cahaya untuk tengok apa-apa pun. Tapi dia masih hidup dalam dunia yang manusia sendiri tak boleh masuk tanpa mesin. Permukaan laut tu baru kulit dunia. Yang bawah semakin dalam, semakin pelik hidupan dia. Sampai engkau sendiri tak terbayang. Nak dengar lagi kisah haiwan unik? Jangan lupa follow kami.